Rugi sebab salah beli emas. Kesilapan yang paling biasa bagi yang baru mula nak menyimpan emas ialah membeli barang kemas untuk tujuan simpanan. Itu sebenarnya adalah satu kerugian. Harganya mahal, ada upah pembuatan dan kadar spreadnya tinggi. Boleh mencecah 25 hingga 40%. Kalau beli untuk dipakai, tak ada masalah. Tapi kalau beli sebab nak menjana keuntungan, maka barang kemas bukanlah pilihan yang tepat. Untuk tujuan memaksimumkan keuntungan dalam simpanan emas, pilih emas 999.9 dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Bukan rantai, bukan gelang ataupun cincin. Tapi jangan pula main beli sebarang gold bar ataupun dinar. Anda perlu semak beberapa kriteria supaya belian anda betul-betul berbaloi. Kriteria yang pertama adalah harga per gram. Bandingkan dengan emas pelaburan dengan harga kedai emas biasa. Emas pelaburan biasanya lebih murah 10 hingga 15% berbanding dengan harga barang kemas. Tapi pastikan kira juga kos tambahan seperti upah cetakan dan caj penghantaran supaya tahu harga sebenar yang kita bayar. Yang kedua pula ialah kadar spread. Spread ini ialah beza antara harga jual dan harga belian balik. Lebih rendah kadar spread, lagi cepat anda boleh membuat keuntungan apabila harga emas naik. Untuk pelaburan yang baik, spread mestilah di bawah 10%. Ketiga, pastikan syarikat pengeluar itu mampu menyediakan stok bila-bila masa, terutamanya waktu harga jatuh. Ramai pengeluar boleh jual bila harga tinggi, tapi apabila harga jatuh, alasan mereka tak ada stok. Sedangkan waktu harga emas ini jatuh, itulah waktu yang terbaik untuk membeli emas dengan lebih banyak. Public gold adalah pengeluar yang terbukti mampu supply tanpa had walaupun harga tengah jatuh. Keempat, pastikan syarikat tersebut ada cawangan jual beli yang banyak. Jika anda ingin beli ataupun jual balik emas, tetapi anda perlu memadu berjam-jam, maka itu dah termasuk kos yang tersembunyi. Public gold mempunyai cawangan di seluruh Malaysia dan Indonesia. Jadi, urusan beli dan jual semula akan lebih mudah dan cepat. Dan yang terakhir, semak syarat jual balik emas tersebut. Ada syarikat yang hanya beli balik kalau ada resit asal ataupun silnya tak rosak ataupun emas tu mesti dalam keadaan elok. Tetapi public gold boleh beli balik walaupun sil terbuka ataupun cala dengan spread tetap antara 6 hingga 9% bergantung kepada saiz emas tersebut. Kesimpulannya, beli emas untuk memaksimumkan